Mungkin ramai yang tak tahu. Sekarang ni pukul 7.30 pagi. Kak Syah pun baru bangun. Ayin dengan Bibi dah tak ada. Tapi pagi-pagi, pukul 7 pagi, Kak Syah memang suruh Bibi. Bila Ayin bangun, dia terus bawa Ayin exercise dulu. Jom kita pergi taman, tengok diorang tengah buat apa. Ni sebenarnya rutin harian pagi Ayin lah. Abang Ayin, good morning. Pergi jalan, pergi taman tak ajak Acha pun. Oi, apa tu? Hisap pot. Wah. Habislah semua pakcik dia hai kan. Kan? Member-member pakcik-pakcik yang exercise pagi-pagi ni. Hai, good morning. Diorang semua cakap morning kat Ayin. Mesti dah Ayin jumpa je kan? Ha? Kan pakcik-pakcik Chinese selalu jalan pagi-pagi, tepuk-tepuk tangan. Ayin pun join juga jalan pagi-pagi tepuk-tepuk tangan. Happy Ayin. Pakcik-pakcik yang tegur Ayin sambil jogging tu kan. Pakcik-pakcik Chinese, thank you tau. Kita tengok Ayin jalan je. Oh, saya very proud lah.
Settle dia beri swap. Kita akan bawa dia pergi naik Suzuki Jimny. Pergi beli sarapan. 3 mi goreng, 3 ayam goreng, 3 hotdog, 3 nugget, 1 1800 plus atau Nescafe. Itulah menu pagi dia. Tengok. Dia dah pakai beg jalan dia. Dia nak suruh saya pergi warung. Bawa dia pergi bungkus mi goreng dia. Nampak tangan dia. Lepas tu, tunggu dalam Jimny. Selagi saya tak keluar, saya tu dia duduk je dalam Jimny. Nampak? Suruh bawa pergi bungkus breakfast. Ya, pakai selipar. Ya, nampak. Aduh, sakit kepala Cai kan. Ya, faham. Kejap pakai selipar, faham. Okey. Okey, ya. Pakai selipar dulu. Ya. Seatbelt pakai dulu. Seatbelt. Okey ke? Nak pergi beli breakfast. Tak sabar dia nak pergi bungkus makan. Sabar dia pergi bungkus makan kan. Berlari keluar dia. Tegur akak tu. Hotdog 3 ketul. Semua asing tak? Mi 111, ayam 3 ketul, hotdog 3 ketul, nugget 3 ketul, telur 3. Letak dalam mi. Nah, bagi kakak.